Okey, hari ni sis nak share resipi sambal udang petai paling simple, paling padu, paling anti gagal. Sis Jerman. Of course kita guna sambal bilis terpaling sis Jerman. Tak payah tumbuk-tumbuk, tak payah pening kepala. Tuang je sambal bilis tu dalam kuali, tambah sikit air untuk bagi dia tak terlalu pekat. Kacang-kacang manja bagi dia bersera dulu dengan api. Lepas tu masukkan irisan bawang besar. Kita nak bagi bawang tu layu dan wangi dulu. Bila bawang dah lembut, terus masukkan udang. Renek kejap je sampai udang tu tukar colour. Jangan overcook, nanti keras tau. Last sekali masukkan petai. Kacau sekejap je sebab kita nak petai tu kekal rangut dan fresh. Kalau rasa tak cukup sambal tu, kita boleh tambah lagi. Kalau tak ada udang, korang boleh je ganti dengan sotong atau bilis. Fleksibel sangat resepi ni. Kalau rasa perlu, boleh adjust sikit garam atau gula ikut selera masing-masing. Tapi sebenarnya sambal tu sendiri dah cukup rasa dah. So untuk yang bekerja, balik penat-penat tak sempat nak buat sambal dari awal, inilah penyelamat korang. Mudah ya amat. So dah siap, tak sampai pun 5 minit. Ini dia sambal udang petai anti gagal versi sis Jerman. Yang mana terlambat bangun sahur tu, tak sempat nak masak, korang boleh je guna sambal bilis terpaling ni. Makan dengan nasi panas-panas dengan telur mata pun dah cukup. So selamat mencuba korang. Jangan lupa tag sis kalau buat tau.